Tak payahlah sambung belajar accounting. Zaman sekarang ni kan semua pakai sistem. Kita key in data je. Nanti accounting sector dah tak relevan lagi. Sebab AI yang akan buat semua accounting. Korang yang mudah terpengaruh dengan statement macam ni sebenarnya kurang bijak. I boleh buktikan ya yang course accounting ni sebenarnya relevan sepanjang zaman. So, hari ni I nak share 5 peluang kerjaya sebagai graduan perakaunan. Nombor 1, pegawai bank ataupun perunding kewangan. Position ni akan banyak melibatkan customer untuk uruskan loan, investment dan sebagainya. Starting gaji RM2,800 sehingga RM4,500 dan boleh cecah sampai RM10,000 bila dah jadi senior. Kedua, auditor. Position ni bertanggungjawab ke atas financial report company, aliran keluar masuk duit yang sah dan mematuhi undang-undang. You boleh jadi internal ataupun external auditor dekat big firms. Contoh dekat Malaysia kita ada The Big Four. Starting gaji dia RM3,000 sampai RM5,000 dan boleh jadi lebih tinggi bila ada strong portfolio. Yang ketiga, tax executive ataupun consultant. Selagi ada bisnes dekat dunia ni, selagi itulah position ni diperlukan. Starting gaji RM3,500 sampailah RM5,500. Kalau laluan kerjaya yang I share tadi adalah salah satu cita-cita you dan you baru je habis SPM, boleh further your studies melalui program perakaunan di Taylors dengan mengambil ACCA Foundation in Accountancy di Taylors College. Lepas tu, you boleh sambung degree di Taylors University dengan dua pilihan. Bachelor of Accounting, Finance Honours atau Bachelor of Accounting with Fintech Honours. Kalau nak jadi accountant professional, Taylors pun ada offer program ACCA di kampus. So, dari peringkat asas sampai jadi accountant professional bertauliah, semua proses pengajian you boleh dapatkan di Taylors tanpa perlu berpindah universiti. Universiti lain mungkin menawarkan ijazah perakaunan, tapi tak semua menyediakan laluan komprehensif sehingga ACCA macam dekat Taylors. Yang keempat, data analyst ataupun business analyst. If you jenis yang sukakan nombor tapi nak keluar sikit dari banking sector, position ni sesuai untuk you. Starting gaji RM3,500 sehingga RM6,000. Tapi kalau added skills macam Power BI, SQL ataupun Tableau, you boleh demand gaji RM10,000 ke atas. Kelima, founder ataupun pemilik perniagaan. Ini antara laluan yang paling menarik untuk graduan perakaunan sebab you faham asas kewangan, tahu kira untung rugi, kawal cash flow dan buat belanjawan dengan bijak. Contohnya, Tan Sri Tony Fernandez ada background dalam bidang perakaunan dan perbankan sebelum menjadi CEO Air Asia. Untuk gaji pula, honestly, no limit. Based on data daripada Ministry of Higher Education punya Graduate Tracer Survey 2024, 100% graduan yang ambil course accounting di Taylors University berjaya dapatkan pekerjaan. So you see, course accounting ni adalah course yang evergreen. So, I nak tanya graduan course accounting, apakah pekerjaan korang sekarang? Cuba share sikit untuk adik-adik lepasan SPM dan diploma ni dekat komen.